Bayangkan korang sanggup bayar berpuluh ribu ringgit untuk bermalam di hotel mewah. Tapi 3 bulan kemudian, hotel tu hilang, cair menjadi air sungai. Selamat datang ke dunia Ice Hotel. Semuanya bermula di Jukkasjärvi, Sweden. Setiap kali musim sejuk tiba, para pengukir akan menuai beribu tan bongkah ais dari Sungai Torne yang sangat jernih. Mereka bukan setakat buat bilik, tapi bina sebuah istana. Ada bar, gereja, sampailah ke lampu gantung yang semuanya, diperbuat daripada ais. Persoalan besarnya, macam mana nak tidur? Tak beku ke? Faktanya, suhu di dalam hotel ini sentiasa stabil sekitar -5 darjah Celsius, walaupun suhu di luar boleh mencecah sehingga -30 darjah. Korang takkan tidur terus di atas ais, tapi di atas tilam khas yang dilapisi kulit rusa dan beg tidur, sleeping bag, grade ekspedisi kutub, supaya badan korang kekal panas. Yang lebih unik, kat sini tak ada istilah gelas kotor sebab gelasnya pun diperbuat daripada ais asli. Lepas habis minum, korang biarkan saja gelas tu cair semula ke alam semula jadi. Dan disebabkan hotel ini dibina semula setiap tahun, reka bentuk biliknya takkan pernah sama. Jadi korang sebenarnya menginap dalam satu karya seni yang memang limited edition. Ice Hotel adalah bukti bahawa kecantikan tak semestinya perlu kekal abadi untuk menjadi bernilai. Persoalannya, korang sanggup tahan sejuk demi pengalaman sekali seumur hidup atau korang jenis yang lebih rela duduk bawah selimut tebal kat rumah? Tulis pendapat korang di ruangan komen.